Lepas raya nanti, confirm hutang anda akan bertambah kalau anda tak tengok video ni sampai habis. Masalah duit lepas raya ni sebenarnya bermula lagi awal lagi. Even before Ramadan lagi. Kalau anda tak boleh nak kawal perbelanjaan anda sepanjang bulan Ramadan ini, apatah lagi anda nak kawal perbelanjaan anda selepas raya nanti. Ada 3 perkara penting untuk anda urus kewangan selepas raya yang anda wajib buat supaya anda tak dibebani dengan hutang-hutang raya. Tengok video ni sampai habis. Yang pertama, saya cadangkan beli sampul surat siap-siap. Okay, so macam saya sendiri pun, yalah waktu raya biasanya kita akan ada beberapa perbelanjaan yang kita kena keluarkan duit. Contohnya, duit raya. Betul? Yang kedua, makanan. Especially kalau, let's say, kalau nak buat open house, nak jemput orang datang rumah dan sebagainya. Yang ketiga, kalau melawat jiran tetangga, sanak saudara. Betul? Yang keempat, cost transportation. Bagi mereka yang mungkin kena balik kampung, nak bayar tol, nak bayar minyak. Dan yang kelima, benda ni basically is orang kata apa, perbelanjaan raya. So, poin pertama saya tadi adalah gunakan sampul surat adalah untuk anda agihkan siap-siap perbelanjaan ikut sampul surat yang telah ditetapkan. So, senang je. So, let's say anda ada 5 sampul surat dan setiap sampul surat ni anda dah agihkan siap-siap duit anda. Let's say gaji anda yang masuk, terus agihkan. Okay, berapa banyak duit yang anda nak allocate untuk bayar duit raya? Okay, untuk bagi duit raya. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya perbelanjaan raya, berapa banyak? Transportation raya nanti nak balik kampung, berapa banyak yang anda bajetkan siap-siap, makanan raya dan macam-macam lagi. So this is how, ini cara bijak untuk anda buat bajet siap-siap supaya anda tak terlebih belanja. Masalah yang timbul apabila anda beli sesuatu benda itu tanpa buat bajet terlebih dahulu. So, ended up, kalau tak cukup, terpaksalah anda menggunakan kad kredit ataupun buy now pay later. Yang mana anda akan terpaksa bayar menanggung beban hutang ini selepas musim raya nanti. Cakap tentang duit raya ni, saya teringat saya pernah buat satu video khas tentang duit raya anak. Check out kerana ibu bapa, anak merana. Yang kedua, jangan dengar cakap orang. Waktu musim raya ni, godaan memang sangat-sangat banyak. Lagi-lagi sebab pintu-pintu neraka semua dah dibuka, syaitan pun dah berkeliaran. So, anda pun mudah terpengaruh dengan apa yang anda lihat. Contohnya, dekat dalam phone anda, which is your media social. So, semua orang akan mula menayangkan baju raya mereka, rumah raya mereka, kereta raya mereka, makanan raya mereka, semua raya. And then anda pun, bila anda tengok, anda pun tergoda. Anda pun rasa macam anda pun nakkan benda itu. Anda akan mula membandingkan diri anda dengan diri orang lain. So, and then, tu satu hal. Tu anda sendiri. Ni pula sanak saudara ataupun ahli keluarga, kawan-kawan yang mula menghasut anda. Tak nak beli kereta baru ke? Tak nak beli baju baru ke? Tak nak beli rumah baru ke? Habis. So, memang jam. So, time ni lah anda memang anda dah belajar dah. Kan? Sepanjang bulan Ramadan, anda dah belajar untuk menahan diri, menahan nafsu anda. So, time raya ni lah anda kena praktikkan apa yang anda dah belajar ketika bulan Ramadan untuk menghadapi godaan-godaan yang ada di hadapan anda. Okay? Anda kena ingat, jangan beli hanya sebab nampak baru, tetapi sebab anda perlu. Kat sini saya nak bagikan beberapa tips. Tips yang pertama, tentang baju raya. Macam saya sendiri pun, baju raya saya tahu saya jarang pakai baju raya saya selain daripada hari raya. Disebabkan itu, walaupun baju saya ni saya dah beli mungkin 2-3 tahun yang lepas, tetapi kualitinya masih lagi bagus. Colornya, warnanya masih lagi okey. Dan kalau saya pakai pun orang mungkin nampak macam baju baru. So maksudnya saya tak perlulah nak beli baju baru. Beli baju baru ni bukan wajib. Okay, so again, sekali lagi, beli apa yang anda perlu. Tips yang kedua, buat bajet sebelum anda beli barang-barang raya ini. Seperti poin saya yang pertama tadi, anda boleh gunakan sistem sampul. So macam dah siap-siap dah kan, dah ada sampul-sampul tertentu untuk perbelanjaan tertentu. So bila anda dah buat bajet dan anda kena disiplin, maksudnya kalaulah duit untuk beli barang tersebut dalam sampul tersebut dah habis, maksudnya anda kena let go lah.
perasaan ataupun nafsu nak membeli barang tersebut, right? Spend within your limits. Tips yang ketiga, jangan buat hutang untuk beli barang-barang raya. Elakkan sesekali daripada menggunakan kad kredit ataupun menggunakan buy now pay later. Sebaik-baiknya gunalah duit yang ada, sama ada duit daripada duit gaji anda ataupun duit yang anda mungkin dah pernah buat tabung raya tahun lepas. Seperti apa yang saya dah pernah kongsikan sebelum-sebelum ini, buatlah tabung raya sebagai persiapan menghadapi musim raya. Dah tahu dah waktu raya ni anda akan spend duit yang banyak, so siapkan satu tabung yang anda kumpul sikit-sikit untuk tahun depan supaya tak pening kepala nanti. Untuk raya ni, belanjalah apa yang anda dah simpan, bukan belanja apa yang anda perlu hutang. Maksudnya bila anda perlu hutang ni, that is the wrong way lah untuk sambut hari raya ini. Dan perkara yang ketiga yang terakhir adalah ubah mindset anda. Ubah mindset yang mana Ramadan ini bukannya bulan untuk anda membazir. Okay, ada seorang syekh ni pernah kongsikan kepada saya, Ramadan ni sepatutnya Ramadan untuk menahan diri, okay, daripada makan dan minum. Bukannya bulan untuk makan dan minum. Sebaliknya kat Malaysia ni kan, dengan adanya bazar yang panjang, makanan yang pelbagai, air yang pelbagai, dia jadi bulan Ramadan ni saya nampak kat Malaysia ni dia jadi macam pesta bulan makan dan minum. Salah tu. Sepatutnya bulan Ramadan inilah bulan untuk anda fokus kepada ibadah dan dalam masa yang sama sebab anda berpuasa, fokus untuk membina tabung simpanan dan juga memperbetulkan balik tahap kewangan anda masing-masing. Saya suka bulan Ramadan sebab bila time bulan Ramadan ini memang Alhamdulillah, satu, perbelanjaan saya memang sangat-sangat kurang. In fact, like I can say that perbelanjaan saya boleh cut by 50%. So, maksudnya that 50% itu yang saya gunakan untuk kos-kos raya lah. Also, jadikan bulan Ramadan ni sebagai bulan untuk anda praktis diri anda untuk mengawal perbelanjaan anda di bulan-bulan seterusnya. So, kat sini saya nak berikan kepada anda beberapa tips belanja di Bazar Ramadan. Tips yang pertama, sebelum pergi ke Bazar Ramadan, pastikan anda ada persediaan. Maksudnya, tulis siap-siap apa yang anda nak beli. Kalau anda tidak ada persediaan, anda tak tulis siap-siap apa yang anda nak beli, takutnya bila plan asal nak beli satu jenis lauk dengan satu jenis air, tapi bila pergi ke bazar, balik ada 5 jenis lauk dengan 3 jenis air. Itu pembaziran namanya. Tips yang kedua, anda boleh tetapkan bajet anda siap-siap. So, benda ini pun saya pernah kongsikan. Let's say anda nak pergi bazar, anda jangan bawa phone anda, anda jangan bawa wallet anda. Anda hanya bawa duit yang anda nak belanjakan. Let's say lah, saya nak belanja RM20 sahaja di Bazar Ramadan. So, apa yang saya buat? Saya hanya bawa sehelai sekeping kertas RM20 masuk ke Bazar Ramadan. Whatever happen, itu je duit yang saya akan belanjakan di Bazar Ramadan. Dan yang ketiga, sebelum anda beli apa-apa, anda kena tanya diri anda. Kan, anda beli ini sebab anda perlu untuk buka puasa ataupun sebab anda mahu. And benda ni agak susah dan agak high level, tapi kalau anda boleh buat benda ni, insya-Allah anda akan selamat walaupun selepas bulan Ramadan nanti. Yang mana anda hanya fokus kepada barang-barang keperluan dan anda akan delay atau tinggalkan barang-barang kemahuan. Kita tak naklah raya sebulan tapi bayar hutang berbulan-bulan. Raya sepatutnya buat kita happy, bukannya untuk kita tambah masalah lagi. Raya bukanlah pertandingan siapa yang paling branded. Raya sebenarnya untuk silaturahim dan kemenangan. Sebelum saya akhiri video ini, good news kepada anda semua. Sempena nak menyambut hari raya ini jika anda nak belajar cara bagaimana nak menguruskan kewangan anda dengan sistematik dan betul supaya selepas ini anda boleh bukan saja dapat menggandakan simpanan anda tetapi anda dapat mengurangkan hutang dan komitmen anda. Saya ada buat satu kelas pengurusan kewangan bertujuan untuk mendidik anda semua bagaimana nak mengatur kewangan anda supaya anda boleh tambahkan simpanan, kurangkan perbelanjaan dan gandakan pelaburan. Hanya klik link dalam ruangan description untuk join kelas saya. That's all from me. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.